Boleh. Ikut je eh. Approximately 10 hours later. Okey, kita siap kemah abang tengah buat apa tu? Saya tengah bersyukur kerana dapat membina sebuah kemah. Oh, dahsyat. Terror lah abang ni. Terbaik bang, terbaik. Ni kemah untuk kita malam ni lah. Kita tidur di sini lah. Okey, jadi lepas ni kita akan buat unggun api lah untuk masak masak semua, masak nasi, masak apa semualah. Kita malam ni kita mungkin akan memburu kijang, kancil atau rusa. Okey. Kalau dapat kita masak lah. Lepas tu kita akan menjala apa ikan apa semua, apa juga dapat ikan ke katak ke udang ke apa benda kita masak lah. Kita masak dalam apa? Buluh buluh. Okey, baru autentik. Okey, baik. Terbaik. Ini menu kita masak nasi dalam buluh. Okey. Lepas tu kita masak sardin sikit lah. Sardin. Okay, sardin pun dah nak masak juga. Tapi itulah macam nak pusingkan lah. Kita kena pusing-pusingkan dia. Baru dia masak. Jadi nanti kita tengok hasil dia. Nasi tu menjadi ke tidak. Kalau tak menjadi, kita kena ni lah. Rasanya kita kena masak pakai periuk juga lah. Kalau tak jadi, tak apa, kita cuba dulu. Okey. Tak cuba tak tahu. Okey, kalau dah cuba baru tahu. Okey, ni kemah kita. Okey. Ni kita masaklah nasi. Okay, nanti kita tengok balik semula macam mana hasilnya. Okey, baik. 70% masak dah nasi ni. Okey. Bilik semua kita dah tumis, dah masak sardin. Okey. Dengan nasi je lah. Nasi Okey, ni lah. Ni kayu api basah kenapa awak punya telur banyak sampah sarap tu? Ni telur ke apa ni awak masak ni? Kita kayu basah tadi. Oh, kayu basah. Okey, agak susah lah. Okey, ni kemah kita. Kemah kita. Jadinya kita ada bawa metal detector Kita nak cuba sungai belah sana. Ada satu sanak sungai. Okey, kita akan cubalah. Mana tahu ada rezeki, kita dapatlah apa yang kita nak. Kita cari je lah. InsyaAllah ada barang. Okay, kita orang bawa macam-macam. Ada tilam ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Okey, jom kita pergi. Bersua kembali. Okey, Abang Wun. Tadi kita dah masak nasi dalam buluh. Okey, kita tengok masak ke tidak nasi ni. Macam mana rasa dia, macam mana rupa dia. Kita tengok, kita buat nasi ni macam lemang juga lebih kurang lah. Tapi ni kita nasi putih je, kita tak ada santan ke apa, kelapa ke tak ada. Kita masak nasi dalam buluh Kita tengok nasi tu masak ke tak. Okay, cantik masak macam makan lemang lah. Tengok Abang Iwan. Abang Iwan kalau masak mesti jadi punya. Cantik. Rendang sardin lah kita buat. Terbaik lah. Mantap, mantap. Masaklah nasi dalam buluh. Mantap. Terbaik. Siapa nak makan boleh datang ke sini. Baiknya. Okey. Ni tengah makan. Okey. Apa dia punya ni? Kalau 10 tu bagi berapa bintang? Bagi 10. 10 terbaik. Tak payah kita buat. Okey. Kita dapat rasa. Kita makan dengan sardin dah macam nasi impit makan dengan sardin lah. Okay, kita campur telur lagi. Telur sebiji, sardin. Terbaik lah. Okay, ni Wazlan. Okay. Wazlan, Jambi, geng-geng lain bawa masuk rumah kita buat macam ni. Tengok macam hasil dia. Okay. Syahdu lah orang kata. Syahdu hujan-hujan lagi. Kalau kahwin tu malam pertama orang tunggu. Kalau dah camping ni kan kita tunggu. Syahdu terbaik. Mantap.
kita dah sampai tempat yang kita nak MD ni. Okay, kita tengok dekat sini memang ada ramai orang berkelah dan juga orang bermandi-manda lah. Jadi kita cuba dekat sini, kita tunggu Borhan Borhan sampai baru kita turun lah. Okey, baik, kita pakai Sitek. Boleh masuk air, rendam air sepenuhnya. Apa aktiviti Abang Wun buat hari ni? Okay, hari ni saya nak menyelam sambil scuba tractor. Okey. Kita scuba tractor nokta makro. Okey. So kita nak tengok dalam ni apa ada. Okey, nokta makro ni sesuai untuk apa? Air terjun ke? Paling sesuai. Dia ada 2 dan 1. Yang ni untuk menyelam sungai dan laut. Dia ada pulse indah dan juga ada okey. Pinpointer sekali lah. Dia ada pinpointer lah. Okey, harga dia 950 saja Betul. Okey, kalau nak boleh telefon Abang Wun ataupun Abang Iwan. Ni katil ni untuk apa ni? Tilam ni, tilam. Atas saya kita buat pelampung lah. Oh, dahsyat, bergaya lah abang ni. Okey bang, jom. Kita serbu, kita terbaik. Abang Wun bawa kapal ke apa tu? Oh. Kita nak menyelam ke? Okey, jom. Jom. Okey, jom. Ya. Dah. Okey, saya bersama Abang Wun dan juga Abang Iwan kita mencuba mesin CTX 3030 Okey, jadi CTX 3030 ni dia boleh masuk air Jadi kita boleh rendam dia sepenuhnya. Ya. Kita boleh menyelamkan dia. Kan. Jadi dia tak ada masalah lah. Jadi kalau kita nak MD, okey, kita boleh rendam dia sepenuhnya Contohnya sini dah. Kita masukkan air, okey. Rendam. Okey, sepenuhnya. Okey. Tapi tempat ni dalam. Memang dalam. Bahaya. Jadi kita buat aktiviti mencari barang yang hilang lah di kawasan ni. Jom. Tak dalam. Nampaknya kosong. Okey. Ya Allah. Okey, buat demo sikit. Demo. Demo Pencarian menggunakan mesin detektor. Ni mesin ni boleh masuk air lah. Rendam. Dia berapa ribu harga dia tu? Aku check tu. Ya? Berapa harga ada? Harga dia 10,000 setengah. Made in? Ya? US ke? Australia. Memang Australia kan, dia memang. Okey, Pak Iwan ada? Kita cari dalam ni sungai Tapi nak cari memang susah sebab air dia sejuk satu. Sejuk dan satu tempat dia dalam. Jadi bila dalam tu kita nak capai barang memang susah. Ni saya pun mencari pun tak ada. Yang penting mesin boleh masuk air Jadi mesin boleh masuk air boleh jadi kapal. Oh, senang betul. Mantap. Ke tepian. Ni. Jadi boleh masuk air Oh, mantap. Okey. Tak ada masalah Baik. Okey, terbaik. So, keputusan dia macam mana? Keputusannya tempat ni memang orang ramai mandi tapi tak ada barang. Jadi kita Cuba tempat lain. Kita akan cuba tempat lain. Kita akan cuba di lain hari lah. So, aktiviti ni kita akan lakukan lagi ke macam mana? Mungkin lepas ni kita dah tahu okey, mesin ni boleh masuk air sepenuhnya. Okey, kita akan cuba dekat pantai pula lah. Sebab selalunya kita takut. Sebab kita takut ni kalau CTX ni okey, masalah dia satu je. Dia akan masuk air dekat ni bateri ni. Masa direndam kan? Ada direndam, buih akan ada beberapa ni lah rongga kan? Pengguna mengatakan kalau kita masuk air akan masuk dalam dekat sini lah. Tu ada setengah orang pengguna MyLab sikit ni dia akan gunakan getah untuk getah dia. Tapi bagi saya tengok seal dia memang betul-betul lah. Dia susah nak masuk air ni. Jadinya kalau kita tengok bahagian sini, okay, ni bukan bahagian elektronik tau. Dia cuma ada bateri dia saja. Okey, bahagian elektronik sebenarnya belah sini saja. Jadinya belah sini, tengok kalau kita boleh tengok dia ada macam ada buih air Memang dia kawasan dia kosong lah.
kosong belah sini. Jadinya dia boleh, dia tak ada masalah lah kalau kita masak air. Tapi kita perlu jaga belah bateri dia. Belah konsol dia ni tak ada apa-apa masalah lah bagi saya. Okay. Tapi mesin ni memang terbaik lah. Masa saya dah guna ni, saya rasa dah dekat program baru. Sebab saya baru beli. Tapi kalau macam Econaut, terbaik. Econaut 100 kilo lah. 100 kilo terbaik. Okey, jumpa lagi. Dah. Dah. Oi, dah ke? Sini dalam ni. Dalam ni. Dah. Ubat gigi ubat gigi lama. Dali. Di sana dali ni daki tau. Daki. Daki. Ini kan dali kan? Okey, ni dali. Dalam banget. Pantai main dekat tepi. Apa kita tak guna gaya? Macam dia tak? Okey, macam dia. Kita boleh rendahkan. Kalau tempat kita boleh rendahkan, betul macam air terjun kan tempat dia kan macam berbatu-batu. Jadi kita boleh rendahkan. Tapi kalau kita main dekat pasal dalam, kita boleh macam dia. Kita boleh masuk dalam kita boleh dia. Okay, untuk malam hari kita santai je. Okay, ni pula nak malam kita masak hotdog dah lah. Hotdog dah mungkin malam kan kita akan masak Maggi mi lah. Maggi mi gunakan kuali. Okay, ni kita masak hotdog dulu. Okay, kita makan sama roti lah. Roti malam ni pula menu dia Maggi telur,
Untuk pagi kita makan rendang pula. Rendang cecah dengan roti. Okey, jadinya kita camping-camping biasa lah. Jadi tadi hujan lebat, tapi okey lah. Kayu kita orang boleh kasih keringkan dulu dan boleh buat pembakaran lah. Sambil tu buat barbecue. Ni suasana kemah kita orang. Ni kita kemah kita orang. Okey. Sana tu air terjun lah. Air terjun air sungai. Ni kita orang punya tempat pembakaran lah. Pembakaran camping. Okey. Terbaik. Okey, jadi pagi ni sebelum balik kita masak dulu Maggi daging dengan apa? Dengan daging burger. Okey, ni kita buat air lah, masak air. Nak buat minum lah, air minum, nak buat air kopi. Okey. Mana yang kata apa? Ikan besar. Ni ikan tapah. Ikan tapah Oh, ini ikan tapah kita dapat semalam kita mancing. Okey, ni dan dapat udang Udang galah yang besar dia dapat. Tapi kalau kita ni gambar dekat memang besar. Kalau gambar jauh kecil. Okey, jadi kita masak Maggi lah. So hari ni kita kita tadi dah kenyang makan Maggi pun dah habis. Okey, tadi ni adalah hasil yang kita makan tadi. Okey, lepas ni kita ada lagi apa? Roti cicah sardin. Roti cicah sardin, sardin semalam. Nasi semalam pun ada lagi. Bagi ikan lah kata kot. Kita bagi monyet lah. Monyet Oh, dahsyat bagi kalau monyet ikan lah. dah kenyang, orang semua bagi, kita bagi monyet lah. Oh, dahsyat. Okey, ni lah kita punya campsite kita. Okey, hari ni kita nak beredar lah, nak balik ke Melaka. Okey, ni nasi kita masak semalam masih utuh lagi Masih elok lagi. Oh, dah jadi nasi impit lah. Dia jadi batu. Okey. Dia jadi batu. Oh, batu Ini kalau ada kuali boleh buat ni nasi goreng. Betul. Dia jadi batu lagi. Batu Oh. Okey, jadi buat batu sepadan lah. Boleh buat batu sepadan. Okey, jadi kita akhiri trip kita kali ni lah. Okey. Sebelum berkemas-kemas ni kita mandi dulu. Dah mandi, dah makan, semua siap, kita balik ke Melaka balik. Okey, terbaik. Nasi keras tu. Okey, kita tengok event orang Powizah. Pagi menempuh sungai. Ni event pagi menempuh sungai, kita boleh tengok. Dia bersama Abang Haji. Dahsyat. Oh, dia merempuh sungai ya. Sungai. Nampak rumah cantik. Nampak cantik. Panjang Oh,
kita tersekat. Jadi kita kena pakai winch lah untuk menarik kereta ni. Memang tersekat. Kita sekat lumpur gila betul lah tu. Oh, nasib baik ada winch boleh tarik. Kalau tidak memang tak. Ditarik oleh winch oleh apa? Hadi. Oh, nasib baik boleh. Tapi jalan memang teruk jalan ni. Okey, nasib baik. Sekarang tersangkut lagi dalam lumpur. Abang macam mana bang? Pengalaman abang bang? Off-road. dahsyat, bang. Abang pertama kali First time bang, kes. Mantap. Mantap. Okey, kita ikut kereta depan lah. Okey guys, kita Dia- terus Kita terus Kita lah. akan teruskan perjalanan, kita akan follow kereta depan lah. Okey. So dia ada backup, ada letak rope semua. Supaya kita boleh terus. Okey dah, ready. Okey, kita ready. Okey, jadi kita kena tarik lah dengan kereta depan. Oh, ya. Okey. 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 Duduk floor. Kejap. Tunggu Wun. Wun nak masuk. Jap.
dapat macam jam lama dan juga botol bakery. Ni botol bakery lah. Okey. Ni perkampungan lama, kawasan perkampungan lama di tepi sungai. Di tepi sungai di negeri Perak. Okey, ni ada perkemahan. Ni kereta kita setelah meredah unak duri. Beginilah dia punya keadaan kereta je, memang teruk sikit. Okey. Jadi itu je lah yang kita ada. Okey, jom jadinya lepas ni kita perjalanan balik ke Melaka. Okey. Jadi kita lepak-lepak dulu, makan-makan, kenyang, lepas tu kita balik. Okey, baik. Baik. Jinglina, yo kare kaza. Jinglina, yo kare kaza. Kaza nun te importa, non aglai kare pasa. Kaza nun te importa, non aglai kare pasa. Ten quanto, para nun ten. Amo mia corosa. Oh nonna mia, nonna chi longe costa vai. Oh nonna mia, nonna chi longe costa vai. Io non tomo cam nonna, nunca filo di mie pai. Io non tomo cam nonna, nunca filo di mie pai. Ten quanto, pala non ten. Amo mia corosa. E tra linea so diamante di qualità. E tra linea so diamante di qualità. Já vem na minha abraço, preto, branco, minha vontade. Já vem na minha abraço, preto, branco, minha vontade. Tem quanto, fala não tem. Amor, minha coroça. Jingle nona, yo quero casar. Jingle nona, yo quero casar. Casa não tem porta, nona clay quer passar. Casa não tem porta, nona clay quer passar. Tem quanto, fala não tem. Amor, minha coroça. Oh nonna mia, nonna, yo tapai patolomas. Oh nonna mia, nonna, yo tapai patolomas. Encontra flores, rosso, cere, quere mas. Encontra flores, rosso, cere, quere mas. Tem quanto, fala não tem. Amor, minha coroça. Oh nonna mia, nonna, sua capella resta chang. Oh nonna mia, nonna, sua capella resta chang. Aquele mesmo cabelo bem maraio sacarosang. Aquele mesmo cabelo bem maraio sacarosang. Tem quanto, fala não tem. Amor, minha coroça.